Guys, bagi cermin kereta ni guys, sifat dia terdedah. Untuk cermin depan, double layer. Cermin pintu single, belakang semua single layer. Kecuali kereta-kereta kayangan, baru keliling double layer. Cermin kereta ni guys, sifat dia terdedah. Kau pakailah cermin tu mahal macam mana sekalipun, kena batu pecah juga. Tak kena, tak pecah. Kau boleh tengok kat sini, original FL5. Nampak? Nipis je. Yang 2 layer dia nipis. Cermin 2 layer ni lagi mudah pecah daripada single layer. Cermin pintu ni single layer dia jarang pecah. Kau pakailah kereta tu sampai habis bayar 20-30 tahun pun takkan mungkin pecah cermin pintu dengan cermin belakang. Kecuali kena orang main rumput, barang tinggal kat dalam, orang pecahkan dan orang ambil. Itu je. Biasa kalau pecah pun cermin depan. Kenapa cermin depan? Setiap tahun kita tukar cermin depan ni. Sebab cermin depan 2 layer. 2 layer ni dia tak tahan. Daripada segi safety, dia safety. Tapi dia kena batu bomb dah pecah. Lagilah cermin sekarang kualiti tak macam cermin-cermin dulu 10 tahun lepas. Kalau kereta-kereta yang lama kena batu tak pecah guys. Kereta-kereta Wira yang parking kat luar ni. Cermin sekarang kau baru je beli kereta, kena bawa pop kena batu terus berjalan. Kualiti kurang, tak macam dulu. Dapat ke dapat. Dan cermin hari ni original cermin. Apa yang aku boleh share adalah walaupun cermin dia ori, getah tak ada. Semua kena buka pasang balik. Macam aku tengah buat ni, aku tengah bersih-bersihkan, pakai balik. Dia sepatutnya original datang siap getah semua komplit. Senang kita nak pasang, installer nak pasang senang. Ini tak. Kan? Lagi senang pakai cermin China. Kalau pakai cermin China dah siap semua. Lagi senang. So long story short, cermin ni kau pakai lah apa-apa, kena batu pecah. Kalau tak kena tak pecah. Yang penting installation guys. Dapat ke dapat? Kalau bagi satu komen kat bawah. Bagi. Ini benda yang aku paling tak suka. Bersih-bersihkan.